Hai semua. Hari ni kita nak buat apa ya? Jom. Hai semua. Saya Aida. Saya daripada Pokot 58 Okay, untuk stesen yang pertama, kena pasti 3 contoh penggunaan ICT yang boleh meningkatkan pengajaran di dalam bilik prasekolah. Okey, saya ada 3 gambar, iaitu seperti yang kita tahu, ini apa? Ini adalah komputer riba. Fungsi dia adalah untuk menyediakan bahan mengajar dan paparan visual. Okey, seterusnya kita ada apa? Kita ada pembesar suara, iaitu speaker kita panggil. Fungsi dia memainkan lagu dan muzik dengan kelantangan muzik yang tinggi. So kita boleh dengar semua orang punya suara dan lagu. Seterusnya, okey, ini adalah kita panggil seterusnya section kedua, tools matching. Soalan ni ialah lukiskan alat pengatusan fungsi yang betul. PowerPoint, Kahoot, Canva dan YouTube Kids. Ni adalah PowerPoint. PowerPoint membantu pengajaran lebih menarik dan mudah difahami oleh kanak-kanak, dan cikgu pun boleh menggunakan dengan betul, dan banyak pelbagai tulisan yang boleh dipilih. Seterusnya ialah Kahoot. Kahoot ialah alat permainan games atas talian untuk pendidikan. Okey, seterusnya fungsi dia ialah jadikan pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan dan menarik minat dan perhatian kanak-kanak. Seterusnya, apps Kahoot. Kahoot ni adalah game permainan kanak-kanak. Okey, kat sini kita boleh tengok apps ni memang menarik. Okey, kita buka kat dalam pun kita boleh buat quiz. Macam-macam lagi kita boleh buat. Boleh buat soalan bertulis dalam ni. Macam tu. Okey, YouTube Kids pula untuk kanak-kanak yang di bawah umur. Seperti kita tahu, YouTube ada 2, iaitu YouTube biasa dan YouTube Kids. Dia boleh membantu kanak-kanak daripada melihat benda yang tidak sepatutnya mereka lihat. Stesen ketiga, Digital Safety Check. Soalan dia nyatakan 2 risiko penggunaan ICT terhadap kanak-kanak dan 1 langkah keselamatan digital yang boleh diambil oleh guru. Okey, 2 risiko penggunaan ICT ini terhadap kanak-kanak ialah ketagihan skrin. Kanak-kanak terlalu lama menggunakan gadget sehingga kurang bergerak dan bersosial. Pendedahan kepada kandungan tidak sesuai juga. Kanak-kanak boleh terdedah kepada video atau maklumat yang tidak sesuai pada umur mereka. Okey. Seterusnya, 1 langkah keselamatan digital yang boleh diterima oleh guru, memantau dan menapis kandungan digital supaya hanya bahan yang sesuai dan selamat untuk kanak-kanak. Ini untuk stesen keempat, iaitu storyboard selama 5 minit. Ini adalah cara makan dan berdoa. Sepatutnya saya tertinggal, tapi tak apa. Terusnya section kelima, digital anti scenario. Soalan keempatnya, okey, soalan guru membuat naik gambar murid ke media sosial tanpa kebenaran ibu bapa. Okey, untuk soalan ni, risiko dia, isu dia kita tahu yang seorang guru membuat naik gambar murid ke media sosial. Okey, risiko dia penyalahgunaan data. Gambar tersebut disebar oleh dia ambil semua tu lah. Lepas tu pencerobohan privasi. Okey, untuk cadangan dia, guru sekolah atau prasekolah mestilah mendapatkan borang kebenaran bertulis konsep form daripada ibu bapa sebelum memulakan sebarang perkongsian aktiviti murid di media sosial. Okey, untuk section ke-6, jika projek itu tidak berfungsi semasa PDP, apakah 2 alternatif ICT yang boleh digunakan oleh guru? Okey, alternatif pertama, penggunaan televisyen pintar Smart TV. Jika kelas mempunyai kemudahan, guru boleh menyumbangkan laptop terus ke TV menggunakan kabel HDMI atau fungsi screen mirroring. Okey, alternatif kedua pula, pembelajaran melalui peranti pintar tablet. Guru boleh berkongsi bahan pelajaran melalui kod QR atau aplikasi pesanan supaya
Murid dapat melihat kandungan tersebut dengan secara berkumpulan menggunakan peranti sekolah sekiranya disediakan ataupun menggunakan peranti guru secara bergila-gila. Stesen 7, Reflect and Connect. Soalan, bagaimana ICT boleh meningkatkan interaksi dan komunikasi kanak-kanak di dalam kelas? Iaitu membina keyakinan berkomunikasi. ICT menyediakan platform bagi kanak-kanak yang mungkin merasa malu atau rendah diri untuk bercakap di hadapan halayak ramai. Penggunaan rakaman suara melalui aktiviti seperti voice action atau voice note